CUTOA ni formula untuk call customer. S, situation, exaggerate, educate, intro. USP, who, siapa sesuai. Trust, offer, urgency, action. Jangan minta maaf bila call. Aduh, apa benda lah budak sale ni. Kau dah sasar mengganggu customer. Assalamualaikum, nak mengganggu. Nak 5 minit je tuan. Kau cakap je lah bro. Kau dah sasar mengganggu aku tu. Jangan minta maaf. Dah sasar awak mengganggu dia. Kalau tak nak mengganggu, jangan call terus. So, itu nombor 1 peraturan dia. Nombor 2, next. Bila orang yang power call, sebenarnya dia power dekat hook soalan. Intro power. Orang yang power buat sales call ni, dia power dekat ni, depan ni. Contohnya, saya jual penapis air. Hello, Assalamualaikum tuan. Ya, Tuan Amir yang kita jumpa dekat Tesco tu. Tuan baru pindah rumah kan? Macam mana? Kunci dah dapat ke? Pause. Orang yang power buat sales call, dia tahu untuk jadi machine gun sekejap, pak, dia stop. Dia tengah buat satu soalan hook. So, kita kena standby soalan hook. Soalan hook yang betul boleh buat ice breaking dengan customer. Kita nak break pattern dekat depan sebenarnya. Yang paling mencabar waktu call ni adalah dekat atas sekali. Sebab time ni kita nak buat ice breaking.